getah ya. Ini pasal apa tanam getah. Mana? Tanam muda Saya sebenarnya ada kasabet, tapi ada sebahagian tu dulu ni rusun lah. Ini anak mau tanam getah tu. Tanam dia, dia ada pokok getah tu. Tak ada getah tu, tunggu dia. Kalau tak ada getah tu tak boleh. Kalau sawit, tanam sawit, nanti MOE datang. Dalam 2 tahun lepas, kita masih juga yang kita teruskan dalam pula sawit tu lah. Siapa saya punya kebun kan, ini 8 ekar. Tapi yang tanam sabit tu cuma 6 ekar je. Yelah, yang baki itu. Baki itulah. Itu tak ada pokok getah. Ada pokok getah, pokok kecil-kecil gini. Tapi saya tanam, kan, tanam sendirilah. Habis monyet kerjakan habis. Tapi dia nak getah tua, betul ni. Getah tua berumur 25 tahun. Kalau individu, kalau berkelompok, dia kurangkan lagi. Dia tahu. Dia syarat dia tu lah. Macam tu macam kalau kita nak, kalau sabit tu pokok getah, sama juga cara dia. Kalau getah tak ada. Secara mesti getah tua betul ni. Kalau pergi sabit pokok getah, tunggul getah. Kalau daripada pokok sabit, kita katalah sabit kita nak tanam supaya jadi getah, tak boleh? Oh, tak boleh Jadi itu masa apa? Set kita dah ambil kerajaan ambil set tugas tu yang kita bantuan tanam semula. Jadi maknanya kalau orang bersabit nak tukar getah tak boleh lah Sawit ke getah tak boleh. Getah ke sawit ataupun getah ke getah, tapi kekerasan getah ke sawit kita buat pada getah. Pada getah lah. Getah ke getah. Oh, getah ke sabit ada juga Jadi kita samakan Yalah. Yalah. Yalah tu lah. Saya ada tanam dulu getah tu lah kata. Saya Puni Jaya, Layang. Oh, Puni Jaya. Saya duduk Serenang tapi kebunnya dekat Layang. Kat Puni Jaya lah, Puni Jaya. Dulu asal dulu getah, lepas tu tukar sabit kan. Tak ada. Yang saya nanti mana tahu kita ni yang dia bagian tanah semula. Ini saya dari sana. Oh. Waalaikumsalam ni. Alah itulah nak tanya pasal tanam getah ni lah. Bantuan dia macam mana. Kebun sabit, tapi dia 8 ekar, 6 ekar sabit, 2 ekar tu dusun. Jadi saya ingat kalau boleh dapat saya nak buat 3 ekar tu jadikan getah. Jadi sabit 5 ekar je lah. Dulu dusun lah, yang 2 ekar lebih tu dusun lah. Dengan rumah, ada rumah biji. Sebenarnya tak tanah semula kita kan. Ada ni. Ni kita minta ni lah. Kita nak ini tanah ni kan. Itu ada getah. Nak ada getah lah Ada getah. Dulu belakang tu ada sikit getah tapi dah pokoknya dah dijual tu. Pokoknya dah jual. Dah. Dulu mau tanah sebelah tak? Tak ada. Tak ada pokok getah. Pokok getah saya ada, baru ni saya tanam lah setahun lepas ke, lebih kurang setahun lepas ke macam tu. Ada tanam sendiri, tapi dah tinggal daripada 120 pokok, dah tinggal dalam 30 pokok lebih. Sebab apa? Monyet kerja kan. Adalah pokok besar-besar ni lah. Besar ni, tapi dah tak banyak lah, dalam 30 pokok lebih. Saya nak dalam 3 ekar lah. Sabit tu saya nak tolak sikit lah kan. Jadi tak mau semua sabit lah. Itulah tanya tu macam mana kan bantuan dia. Cuba mohon lah. Boleh? Persetujuan. Batang sikit. Kobek Sekejap ini dulu. Ya. Angkat dia lupa lah. Kerja dah lupa. Okey. Banyak 4,000 cepat masak marinnya.
Ini bawah ni tanah muda nanti. Nama yang kita nama. Ada banyak kebun apa? Kebun, dia ni kebun dulu kebun satu. Jadi ada 3 nama kebunnya. Okey, kalau 3 nama. Nama tu yang 2 nama kena masuk sini. Oh sini Maknanya terap ada siap. Okey. Itu memang nak dalam prosedur. Tapi kita aktif dia. Autosesi ada. Dia ada bagi autosesi. Dulu kita tempat dia nak tanda tangan. Tanda tangan dia Lepas tu yang belakang sini, belakang sini kena saksi ni yang satu kampung. Satu kampung Hari ni komplain tanda tangan boleh kat atas. Tangan tidak ni. Satu kampung Ya, yang penting boleh jual dapat 2 lah. Betul dengan 2 2 lepas tu IC 2. IC bank ada. Bank dia My bank atau CIB. macam My bank dia tak ada buku. Akaun ni, kita nak akaun ni. Akaun ada lah. Kan biasa kan, tahu ada jantah surat dari tu nombor akaun. Tak, ini lah, pergi bank minta dia, saya nombor akaun tu. Penyata akaun tu. Saya ingat 10 tahun tak ada pernah jumpa pula dia hantarnya. Saya bagi dulu lah. Oh ni Okey. Okey. Berapa keping ni sih 2 lah? Satu keping je. Keping, okey. Keping tu standby kalau Kalau salah Cukup mohon dulu. Mana tahu ada rezeki adalah kita tak boleh janji beri. Itulah. Satu saya tak boleh ngajar. Yang biasa kawan saya ni saya tu. Satu lagi korang ni foto state lah, foto set ni. Boleh foto state. Boleh betul saya. Ini itulah pasal dulu dah cukup tanam sendiri kan. Habis ada member dia cikgu Ali dia yang manis tu kan. Bagi batu tu kan. Dia cakap dengan saya, awak mohon tanam besar lah. Itulah. Dia kata dengan saya, mohon lah. Pasal dulu saya cuba tanam sendiri kan. Tapi itulah. Baja kita nak baja apa kan. Jadi lepas tu monyet kerja kan. Kalau ada buat besar tu insyaAllah. Boleh Boleh lah. Boleh ditimbangkan. Boleh ditimbangkan. Okey. Jadi terima kasih banyak lah. Encik apa ni? Saya Nurjan Assalamualaikum. Salam. Apa-apa nanti telefon saya lah. Ada nombor telefonnya. Ada kan. Dekat rumah Mak Siti Saya dengan Wagiran. Depan Wagiran. Saya kalau nama-nama tak ingat lah. Kalau kita Saya lapis 3. Lapis 3. Tak apa nanti kalau ni datang kali tu, buka mana-mana lah Kalau saya telefon saya. Yalah. Kalau macam terima kasih aja Allah, lepas tu lah. Tak betul. Banyak betul lagi yang berlaku. Alamak.